Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ramadan ini bukan sahaja dapat mendidik jiwa agar lebih bertakwa, tetapi juga untuk mengeratkan ukhuwah warga sekolah. Bersama saya, Kisha Sofia membuat liputan Majlis Penutup Ihya Ramadan peringkat sekolah pada tahun ini. Seperti yang kita saksikan, Majlis Penutup Ihya Ramadan sedang berlangsung. Mari kita sama-sama saksikan. Apakah impak kepada murid yang telah mengikuti aktiviti sempena Ihya Ramadan ini? Okey, baik. Jadi sebenarnya banyak impak yang murid-murid dapat dengan Ihya Ramadan ini. Yang pertamanya, murid-murid akan lebih menghayati kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Yang keduanya, murid-murid boleh menjalani ibadah puasa dengan lebih berkesan. Boleh tak bagi ucapan sempena Hari Raya yang akan datang? Okay, insyaAllah. Saya selaku YDP PIBG SK Bukit Jana mewakili PIBG SK Bukit Jana mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SK Bukit Jana. Cikgu, boleh tak saya interview cikgu untuk ucapan lah sempena Hari Raya? Okay. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SK Bukit Jana. Ya, semoga kita dapat meraihkan Hari Raya tahun ini dengan meriah sekali. Untuk cikgu-cikgu berhati-hati di jalan raya yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing. Bye. Nama saya Ustaz Nasruddin. Di sini Ustaz mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Bukit Jana dan seluruh murid-murid di SK Bukit Jana. Semoga Hari Raya pada kali ini akan memberikan kita rahmat dan kebaikan buat semua. Terima kasih. Apakah ucapan raya cikgu? Okey, baik. Cikgu nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh murid-murid SK Bukit Jana. Semoga raya awak meriah tahun ni bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri. Boleh tak cikgu bagi ucapan sempena Hari Raya yang akan datang? Terima kasih di kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin untuk semua warga SK Bukit Jana, baik guru ataupun AKP maupun murid-murid yang dikasihi sekalian. Semoga raya ini membawa 1000 makna keceriaan dan kebahagiaan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih.